Memang time tu dia orang tengah ada kes. Sudah. Dah tu siapa yang aku tegur dekat dalam bilik persediaan tu tadi? Dia cakap, kamu jangan main-main ni Ra. Aku pun cakap lah, aku tak main-main lah. Betul aku nampak Nina. Lepas tu baru dia cerita dekat aku yang Nina tu dah meninggal petang tadi. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, video kali ni Mai akan bawa kisah seram tentang hospital. So, pada yang belum subscribe channel Mai, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah yang pertama ni, kisah seram tentang praktikal di hospital Perak. So, kisah ni aku ambil dari laman web Fiction Sasha. Apa-apa pun, kalau korang dah baca kisah ni dekat laman web Fiction Sasha, kali ni aku akan ceritakan dengan cara penyampaian aku. Aku nak bagi tahu, tak semua cara penyampaian sama. Assalamualaikum and hi. Cerita ni cerita seram bagi akulah. Tapi tak tahulah seram atau tidak pada pandangan korang. Okay, aku malas nak buat intro panjang-panjang sebab aku tak suka baca kisah seram dan intronya saja dah setengah page macam tu. So, korang faham kan? Okay, nama aku Ira. Kisah aku ni berlaku masa aku praktikal dekat sebuah hospital dekat Perak. Sebut je hospital, mesti banyak kisah-kisah seram yang korang tahu kan? So, untuk pengetahuan korang, hospital ni terkenal dengan kes-kes bunuh diri dan terjun bangunan hospital. Orang Perak tahulah kot hospital mana. Sebab aku pun tak tahu hospital mana dan dia tak nyatakan dekat mana hospital tu. So, kisah yang pertama dari dia. Okey, kisah ni terjadi pada aku masa aku shift malam. Malam memang akan ada 5 student yang akan bertugas dan beberapa orang juru X-ray yang jaga setiap bilik X-ray. Bilik X-ray ni bukan satu je. Ada di ward kecemasan. Bilik X-ray utama, bilik X-ray special. Bilik ni kalau ada kes je lah. Dan bilik CT scan. 4 bilik X-ray ni je yang digunakan pada waktu malam. Dan lagi satu X-ray portable yang juru X-ray kena pergi ke ward dan ke ward. Faham kan? Time ni aku kena bertugas dekat bilik X-ray utama, which mean aku dan seorang lagi kawan aku dan juru X-ray. Kita orang bertiga lepak dekat bilik rehat berhampiran dengan front counter yang nurse akan letak form X-ray dekat situ. Kita orang lepak lah dekat situ, borak-borak, sembang-sembang pasal pengalaman jaga sakit macam mana kan. So, kebetulan masa tu tengah makan dan time tu aku nak basuh tangan lepas makan. Aku terus keluar pergi ke bilik X-ray utama. Untuk pengetahuan korang, bilik X-ray utama tu ada satu bilik persediaan yang menghubungkan bilik X-ray special. Macam aku cakap tadi, tempat tu memang untuk buat persediaan X-ray special. Maaflah kalau sebutan X-ray aku ni macam ada yang tersasul. Sebab, you know. Dan ada sinki dalam tu. Masa aku nak basuh tangan tu, aku terserempak dengan seorang lagi juru X-ray yang sepatutnya dia bertugas di bahagian kecemasan. Disebabkan ada dia dekat situ, jadi aku taklah seram sangat nak basuh tangan dekat situ kan. Aku pun tegurlah dia. Abang Nas, bukan ke Abang Nas kena jaga dekat emergency? Tak ada patient ke dekat sana? Jauh benar basuh tangan sampai sini. Sana tak ada air ke apa?
Dia diam dan tak cakap apa-apa. Dan dia teruskan basuh tangan dia. Tiba-tiba je bulu roma aku naik time tu. Aku buat-buat tak tahu dan aku terus keluar pergi ke bilik rehat balik. Time tu tak ada patient lagi. So aku ajak kawan aku ni jalan-jalan pergi ke emergency sekaligus nak tanya dekat Abang Nas tu tadi. Sampai je dekat emergency tu, Abang Nas ada dekat bilik x-ray tengah duduk-duduk tengok YouTube. Sebab time tu tak ada patient. So aku tanya Abang Nas, laju Abang Nas jalan. Tadi baru je jumpa tengah basuh tangan dekat bilik persediaan tu kan? Basuh tangan jauh-jauh buat apa? Sini kan ada sinki. Abang Nas terus buat muka pelik. Kamu ni kenapa, Ira? Aku kat sini je dari tadi. Kenapa pula aku nak pergi basuh tangan dekat sana jauh-jauh? Kalau kau tak percaya, tanyalah Abang Mirul kau tu. Aku pandang Abang Mirul. Dia just angguk je. Aku buat muka tak percaya. Aku macam tu. Dia kata, tadi ada patient bila masa dia nak keluar. Kau datang ni baru patient kurang. Sambil dia tunjuk skrin komputer yang keluar gambar-gambar x-ray tu. Aku tengok masa kat skrin tu, yep. Memang time tu dia orang tengah ada kes. Sudah. Dah tu siapa yang aku tegur dekat dalam bilik persediaan tu tadi. Tapi syukur sebab dia tak kacau aku. Dia cuma duduk diam basuh tangan je. Kalau tak memang aku tak sedar apa-apa dah kot. Tapi Kak Ain ada cerita yang benda-benda dekat sini jarang tunjuk diri. Tapi dia suka menjelma, menyerupai staff-staff dekat situ. Next pula. Okay, kisah kedua ni taklah seseram mana. Tapi mencanak jugalah bulu roma kan. Ada satu hari tu, aku kena kerja double shift. Sebab nak ganti hari yang aku MC tu. So, aku kerja shift pagi dan malam. Shift pagi tu aku ikut Kak Syafa pergi buat x-ray dekat ward. So, keadaan patient tu sedih sangat. Wayar banyak dekat badan. Patient tu dah duduk lama dekat ward tu. So, aku dengan yang lain dah biasa buat x-ray untuk dia. Nama patient tu Nina. Bukan nama sebenar Okay, dah settle buat x-ray. Just maaf lah kalau aku tak pandai nak sebut x-ray. Ya. Dah settle buat x-ray. Kita orang pun turun sambung kerja dekat bilik utama pula. Skip je apa yang aku buat. Sampailah masa pukul 3 aku balik. So aku tak tahulah kan apa yang jadi petang tu. Malam tu aku masuk macam biasa pukul 10 malam. Macam biasa, malam memang kurang patient. So aku lepak je dekat bilik rehat sambil aku tengok movie. Sampailah pukul 1 pagi lebih. Yang lain dah tertidur tunggu call je kalau ada kes. Aku tak boleh nak tidur plus dekat dalam bilik tu sejuk sangat. So aku lepaklah dekat luar untuk ambil angin malam. Nak dapatkan line phone pun ya juga. Time tu ada juga nurse-nurse lalu lalang. So tak adalah rasa macam sorang sangat kan waktu tu. Kat satu lorong tu, betul-betul tepi bilik rehat ni, ada satu bangku. So aku duduklah dekat situ. Dekat situ lampu suram-suram je. Penghujung lorong tu nampak macam gelap je kan. Dekat situ keraslah juga sebab selalu kalau kes terjun bangunan hospital ni memang diorang akan jatuh betul-betul depan bilik tu. Tapi aku buat biasa je sebab kita tak kacau dia pun kan. Jadi buat relax je lah. Tiba-tiba tengah aku ralit main telefon, aku terpandang dekat belah gelap tu. Pandang, aku kecilkan mata aku. So aku besarkan balik. Aku nampak ada orang tengah berjalan menghala ke arah aku. Aku fikir mungkin nurse ataupun doktor. Tak pun pelawat yang nak jaga family ke apa ke. Tapi makin dekat makin aku baru perasan. Dia patient yang aku kenal. Nina. Yes, Nina.
Dekat badan dia dah tak ada wire-wire macam aku tengok sebelum ni. Tapi muka dia pucat sangat masa tu. Aku pandang je dia, mana dia nak pergi. Mungkin dah sihat kot. Tapi terfikir juga mustahil doktor lepaskan dia. Aku pun fikir positif lah. Mungkin dia dah okey. Dia nak jalan-jalan sebab lama sangat duduk kat atas katil kan. Bila dah hilang dari pandangan, tiba-tiba ada bau busuk yang teramat sangat macam bau bangkai macam. Aku dah tak tahan bau tu, so aku terus masuk. Masuk je aku ke dalam. Aku tengok Kak Syafa dah bangun sebab dapat call ada kes pada waktu tu. Kak Syafa pun juru X-ray yang kena on call pada malam tu. Aku terus cerita dekat dia pasal Nina. Dia terkejut. Mana kamu jumpa Nina tu? Aku tunjuk dekat jalan tepi bilik rehat ni. Dia cakap, kamu jangan main-main Nira. Aku pun cakap lah, aku tak main-main lah. Betul aku nampak Nina. Lepas tu baru dia cerita dekat aku yang Nina tu dah meninggal petang tadi. Terkejut aku dengar. Habis tu yang aku nampak tu tadi siapa? Kenapa dia muncul depan aku? Mungkin itu cara dia nak bagi tahu aku yang dia dah pergi buat selama-lamanya. Macam-macam bermain dekat dalam fikiran aku time tu. Last-last Kak Syafa tenangkan aku sebab tak nak jadi apa-apa dekat aku. Okey, tamatlah kisah. 2 kisah seram yang tak berapa nak seram tu. Ada lagi kisah lain. Kalau aku tengok komen positif, aku post lagi ya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi membaca. Waalaikumsalam. Okeylah. Itu sahaja kisah yang akan aku sampaikan pada video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai. Okay, supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So, kalau korang ada kisah seram ataupun pengalaman misteri, korang boleh share dekat email aku dekat bawah, dekat description di bawah. Okay, nanti aku akan bacakan kisah korang. So, thank you yang dah support Mai sampai sekarang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Maaf ada kekurangan apa-apa ke, tersalah cakap ke apa-apa je lah. Maaf.